Assalamualaikum geng. Okey. Kali ni pula kita dapat satu enjin Vespa sprint. Sprint. Okey, sprint tapi pakai Platina. Dia hantar untuk buat intake yang baru. Dan suruh setting balik lah. Sebab sebelum ni dia dah beberapa bulan, 3 ke 6 bulan dia tak dapat lagi setting. Dia dah buat intake baru tapi tak jadi. Jadi dia hantar dengan kita, suruh buat. Alhamdulillah sekarang ni menjadi. Kita repair balik dia punya intake dengan crankshaft. Kita kena tukar sebab crankshaft tu kedai engineering tempat dia hantar tu dia buat lonjong. Dia dah tak balancing, dia tak bulat. Jadi kita tukar sebelah. Kita repair. Jadi kita tengok dia punya ni menyembur tak menyembur. Okey, timing pun cantik. Tak ada menyembur. Alhamdulillah, dia datang dengan kereta 24. Lepas tu timing pun cantik, tak ada masalah. Okey. Yang lain kita tak ada usik, biar tuan motor sendiri yang setting. Cuma tugas kita sekarang untuk betulkan bahagian intake sahaja. Kita try slowkan lagi.